Keluarga kita rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi kemanusiaan Sumut Flotilla. Saudara dan saudari, apa yang paling menariknya hari ini adalah kerana kita berjaya meloloskan diri ataupun menembusi halangan hingga kita berada betul-betul di hadapan kedutaan Amerika. Malangnya, wakil daripada kedutaan Amerika tidak berani untuk keluar menerima memorandum daripada rakyat Malaysia. Mereka bagi alasan konon-kononnya atas faktor keselamatan. Bagaimana dengan mereka yang terlibat dalam misi kemanusiaan yang telah pun dicolek ataupun ditahan oleh rejim Zionis Israel ini? Adakah keselamatan mereka dijaga dan sebagainya? Dan kita turun ke kedutaan Amerika ini adalah kerana Amerika adalah negara yang memberikan sokongan dan dokongan sehingga Israel boleh melakukan tindakan menindas dan melakukan kekejaman kepada manusia lain di atas muka bumi ini. Jadi saya nak bagi tahu, walaupun hari ini rakyat Malaysia ada yang tinggal, ada yang balik, tetapi besok kita akan datang lagi untuk mendesak mereka supaya mereka ini bersuara mendesak Israel jangan bersikap kurang hajar. Dan kita nak pastikan supaya rakan kita, sahabat kita, keluarga kita yang terlibat dalam misi Sumut Flotilla ini, mereka berjaya untuk menghantar bantuan kepada rakyat di Gaza dengan selamat, dan mereka ini selamat untuk pulang ke negara mereka. Tak kisahlah mereka daripada Malaysia ataupun mana-mana negara. So, sahabat saya, rakan saya, siapa yang bersama dengan saya, besok kita hadir lagi di hadapan kedutaan Amerika dan kita kena pastikan sebagaimana hari ini, kita kena pastikan besok pun kita kena betul-betul berada di hadapan kedutaan Amerika. Kita tidak mahu lagi berada di 50 meter, 100 meter. Kita kena berada di betul-betul di hadapan kedutaan Amerika.